majlis mempersilakan bakal pengantin lelaki untuk mengambil tempat di meja nikah. Langkah masuk bersama ibu tercinta. Silakan bakal pengantin perempuan ke pelamin utama. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Fiza dan Syafiq kini suami dan isteri. Pengantin, hadirin yang dihormati, kita mulakan acara malam ini dengan persembahan masuk 12 dulang hantaran, 5 dulang berbalas 7 menuju ke pelamin utama. Selamat datang ke majlis perkahwinan bagi pasangan Fiza dan juga Syafiq. Okey, nampaknya Fiza dan juga Syafiq dah sedia. Saya ada lebih kurang 12 soalan. Boleh? Dah ada. Oh, ingat tunjuk je. Okey, silakan, boleh ambil. Dia ada 2 Oh, ada 12. Okey, boleh. Dah disediakan bukunya. Nice. Okey, bride and groom. Syafiq. Siapa yang selalu plan nak pergi date dekat mana? Oh, ini lain. Jawapan kita lain. Fiza kata Syafiq, Syafiq kata Fiza. Oh, sama banyak ke? Siapa yang pilih? Tak tahu. Oh, random je. Okay, alright. Seterusnya, siapa paling kelakar? Ni pun lain juga. Siapa yang paling kelakar sebenarnya? Tak apa, saya tanya kawan ke, keluarga ke. Antara Fiza dan juga Syafiq, siapa paling kelakar? Dua-dua. Oh, dua-dua, sehati sejiwa. Seterusnya, siapa yang pilih makan mana bila keluar? Ini jawapan yang sama dengan pengantin saya siang tadi. Dia kata groom juga. Maknanya tapi pengantin lelaki cakap bila tanya pengantin perempuan, dia tak tahu. Sebab tu dia pengantin lelaki tu decide. Jadi kalau Fiza macam mana? Sama juga. Tapi kalau Syafiq, kalau Fiza setuju ke kalau yang Syafiq pilih tu? Kadang-kadang tak setuju. Ramai kata Syafiq lagi romantik ni. Siapa yang memulakan langkah pertama? Who made the first move? Groom, gentleman. Ya, kita nak juga dengar suara daripada pengantin kita, betul tak? Betul. Tak banyak, sikit lah. Terima kasih. Fiza nak tambah? Tak ada. Tapi siapa pemalu tadi? Okey, terima kasih kepada Fiza dan juga Syafiq. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan dengan sesi fotografi.